Assalamualaikum, salam sejahtera, Waalaikum Tajahal, Sawadika. Okey, kini kerajaan telah melaksanakan subsidi minyak RON 95 yang dikenali sebagai Budi 95. Ramai orang hanya nampak pada tajuk iaitu harga minyak turun RM1.99 seliter untuk rakyat Malaysia. Tapi sebenarnya ada banyak manfaat lain di sebalik sistem ini. Yang pertama, pelaksanaan dibuat secara berperingkat. 27 September 2025, anggota polis dan tentera sebagai awal pemula menerima subsidi ini. Kemudian diikuti pada 28 September, giliran penerima STR pula. Dan bermula pada 30 September 2025, semua rakyat Malaysia yang mempunyai lesen memandu sah automatically akan dapat isi minyak pada harga subsidi RM1.99 seliter. Okey, apa kelebihan Budi 95? Dengan syarat MyKad aktif dan lesen memandu sah, kerajaan dapat membentras banyak masalah lama. Nombor lesen terbang, tiada lagi penggunaan IC palsu, orang luar negara maupun negara jiran tak boleh ambil kesempatan sebab mereka kena bayar harga RM2.60 seliter. Kalau chip MyKad rosak atau lesen mati, automatik tak layak. Semua ini memastikan subsidi betul-betul sampai pada rakyat Malaysia. Malah, Budi 95 juga boleh membendung budaya rempit. Ramai remaja bawah umur bawa motor tanpa lesen tapi isi minyak macam biasa. Okey, ini membuatkan ibu bapa lebih mudah memantau anak-anak. Nak murah, pastikan anak cukup umur dan ada lesen. Secara tidak langsung, ia boleh membantu mengurangkan masalah keselamatan jalan raya dan boleh mendisiplinkan anak muda. Dan yang paling penting, sekali lagi saya nak mengucapkan tahniah pada anggota PDRM dan ATM yang menjadi kumpulan pertama menggunakan Budi 95 bermula 27 September ini. Ini adalah tanda penghargaan kerajaan kepada wira negara kita yang berkorban demi keselamatan rakyat. Mereka dapat lebih awal, lepas tu diikuti seluruh rakyat Malaysia turut sama dapat manfaat. Kesimpulannya untuk hari ini, Budi 95 ni bukan sekadar minyak murah. Ia adalah transformasi di mana rakyat mendapat harga rendah, ketirisan disekat, budaya rempit dibendung dan wira negara kita diberi penghargaan. Inilah langkah ke depan demi rakyat dan demi negara. Salam Malaysia Madani.